Assalamualaikum. Salam. Terima kasih sebab luangkan masa untuk kita orang. Saya Mun and Arif as wakil grup kita orang. So kita nak tanya pasal nama dengan umur. Tuan nak panggil apa? Nama saya. Saya Kalau boleh kan kena kecek luar lah sikit sebab yang lain tu orang luar lah kot. nama saya panggilin nickname. Boleh? Tapi nama penuh pun nak cukup. Nama penuh Abdul Syafizi bin Salah. SALAH. Umur 30 lah. Umur 30 lah. Panggil Cik. Cik. Boleh panggil Cik lah ni? Cik. Okey. Apa ni? Sekejap umur pasti asal usul dekat mana, latar belakang. Tu lah. Cik. Saya asal dari Kampung Kalai, Petang Jeli. Lepasan business study dari Poli Kota Baru. Saya status berkahwin dan 2 orang anak. Lagi apa lagi latar belakang pasal perniagaan bisnes. Macam mana boleh start perniagaan ni? Macam mana boleh masuk bidang ni? Saya wakili dia. Wakili owner. Boleh. First business start 2017. Lepas dah habis belajar. So, bermodalkan RM300. Hasil kerja buruh kasar. Kerja buruh kasar tu dia kerja macam mana? Kerja as apa? Buat pagar kat Agropark UMK. Lepas tu buat rumah. Lepas tu jadi maintenance kat Blok A, Blok B, IBS. Oh dia yang uruskan kat sini? Lepas tu dia mulakan bisnes dengan burger dulu. First menu dia burger daging homemade. Masa tu daging tu dia buat sendiri lah? Macam mana? Betul, daging dia buat sendiri. Time tu viral lah kat kampung. Kedai dia kat kampung, kat pedalaman. Time tu 2000 berapa? 2018. Bukan, 2017. Selepas 3 bulan berniaga. Lepas tu viral. Lepas tu bila dah viral, dia tambah. Masa tu dia buka gerai je, ada tempat dine-in. So dah ada sambutan, dia buka meja, kerusi. Lepas tu tambah menu. Lepas tu asalnya dia buka satu pintu, satu shutter, satu grill tu. Bila ada sambutan, dia buka 4 grill, 4 pintu kedai tu jadi satu premis lah. Asalnya buka gerai je. Dalam setahun lebih dia buat brand Alfat Cafe tu. Alfat Cafe dengan SSM semua. Lepas tu awal-awal tu
tak ada staff, dia seorang. Lepas tu tambah jadi 3 orang, 3 staff. Lepas tu dah jadi kafe tu 5 orang staff. Lepas tu daripada burger saja, ada chicken chop. Lepas tu slow-slow tambah menu western lain macam kami bakar ke, lamb chop, spaghetti, macaroni. Bising ke? Sikit lah. Boleh dengar jelas tak? Tapi dengar je. Lepas tu dalam tahun 2023 2022 buka branch kat Malina Restoran, kat kios. Tu jadi 2 kat kampung 1, kat Amelina 1. Lepas tu masuk kat Coffee Clan 1. Malina tu ni kat area sini juga kan? Kat restoran Malina tu. Lepas tu masuk Coffee Clan. Dah masuk Coffee Clan tu, 2 lagi kiranya tutup lah. Tinggal sini je. Dekat Jeli ni je. Kat Coffee Clan, Telekota. Lepas tu bukan Malina, Coffee Clan 23 masuk Coffee Clan, 2024 masuk EMK kejap. Lepas tu dekat EMK ni buka apa? Dekat incubator. Kat incubator. Okay. Lepas tu macam tak ada sambutan. Lepas tu keluar EMK. Kiranya sekarang ni saya kat sini je lah, kat Coffee Clan. Kira collaboration. Lepas tu bila Coffee Clan ni dekat Lakota lah? Betul. Biasa sampai tak? Biasa sampai tak? Kat situ belum. So, sekarang Coffee Clan dah buka kat Tanah Merah, so Alphard Cafe supply sauce. Kita tak masuk, Coffee Clan yang handle semua kat sana, kita supply sauce. Tanah Merah tu dekat kawasan mana? Dekat Kampung Jelapuk, lepas Kopi Kanyi. Tahu. Orang Tanah Merah tu? Kan macam mana faktor utama boleh mendorong tuan menempuh ke perniagaan ni? Macam kan boleh macam ada idea lah untuk tubuh perniagaan ni. Faktor utama tu. Sebab mungkin dia lepasan sama macam saya kot, business study. Dia diploma juga lah. Tu dia macam ada minat dalam business, tapi dia tak minat F&B, tak minat bidang kafe ni. Dia tak minat masak apa semua, cuma business lah, fokus kepada business. Dia bukan dari kos kulinari lah. So bila dia dah pergaulan kot yang menjadikan dia buka perniagaan ni, daripada pergaulan dekat zaman belajar. Lepas tu masa kerja buruh pun bergaul dengan kontraktor semua. Lepas tu kontraktor pun ada restoran juga. So dari situ dia ada minat kot dalam bidang ni. Daripada zaman dia belajar dengan zaman study dia dengan zaman kerja dia, lepas itulah. Betul. Surrounding dia ramai businesswoman. Lagi. Nama owner. Tadi nama owner. nama penuh dia.
Kena bagi tahu. Kalau tak bagi tahu tak boleh. So, Nanti saya WhatsApp. okay. Lepas tu, namanya kan ada buka franchise lain kan? Betul. So, nama kedai yang macam betul-betulnya Alpha Cafe tu lah. Tu apa kafe ya. Kalau nak sebab dalam yang Zikri hantar tu dia nak interview Afak Cafe kan? Afak Cafe betul. So, boleh ada jenis perniagaan dioperasikan dengan industri gapo? Industri gapo hak tu yang ceburi ni? Industri. Peniaga ini kalau dalam orang-orang mereka panggil F&B lah. F&B tu stand for Food and Beverage, makanan dan minuman. Industri gapo sama je ke? Food and Beverage juga. Food and Beverage lah. Target customer biasanya siapa? Student ke? Umur dalam 20-an ke? Target customer kita lingkungan tu lah, remaja pada daripada 18 hingga 40. Tapi student kita ada target juga sebenarnya, tapi mungkin tak capai target kot sebab Nuri pun tak sampai lagi. Tak sampai lagi, nanti saya sampai. Nanti kena buat promosi lagi kot untuk student. Sekarang tak ada promosi untuk student lagi, macam diskaun ke. Kita orang kena bajet-bajet. Betul. Target daripada 14 hingga 40 remaja. Yang berkeluarga pun ada dalam skop target juga. Tapi tak fokus sangat. So, yang utamanya daripada umur berapa? 14 hingga 40 lah. 18 hingga 40. Pelancong, student, local people tu yang biasalah, regular. Target kita betul targetnya student dengan pelancong lah. Sebab kalau local pun pendapatan dia orang tak power sangat, buying power dia tak kuat sangat. Student pun sama. Student pun kita kena ada strategi lain lah. Sebab dia orang pun ada bajet juga bulan-bulan. Hari-hari nak spend berapa. So kami kena rangka strategi yang baiklah untuk tarik student datang kedai. Kadang-kadang student ni bajet tak ada, bajet je lebih. Dia datang ambil gambar, nak suasana. Macam estetik. Macam Naskin tu, kalau tengok Naskin lagi mahal pada kita sebenarnya. Tapi boleh je student sampai, ramai student pergi. Sebabnya suasana, nak study boleh, tak bising. Lepas tu privacy ada. Macam kat sini ni terbuka, open, bising sikit. Ni dekat Coffee Clan kan? Betul. So, macam mana cara tuan urus lepas tu Cara apa? Cara urus kedai ni. Apa ni? Urus bisnes ni. Macam mana? Apa ni menjalankan operasi harian kedai ni? Macam mana? Seharian tu macam mana? Okey. Macam rutin kot. Macam rutin harian lah. Ya. Berkaitan dengan kedai ni. Daripada buka sampai tutup.
Pagi staff akan dengan buat sos dulu. Buat sos. Lepas tu ada yang ada cuci kedai, ada yang cuci bahan-bahan mentah macam ayam, daging ke, sayur ke. Start dengan bahan mentah. So dia akan cuci kedai, lepas tu buat sos. Dah settle semua, boleh open order untuk customer lah. So dah order. Simple sangat bunyi macam ada apa, macam senang sangat nak urus kedai. Tapi susah sebenarnya. Detail sikit. Pengurusan ni. Betul ke soalan tu? Betul lah. Macam mana daripada hari rutinari kedai tu? Yang kebiasaannya lah. Buat sos. Terus tunggu customer datang. Ada customer buat order, tak ada order, buat konten. Ada dia buat konten. Tak ada dia buat konten, relax, tak konten orang. Lepas tu rasa boleh tiru. Apa? Tengok konten orang. Kalau rasa sepadan dengan kita punya, relate dengan kita punya business, kita boleh ambil idea dia orang lah untuk buat konten. Lepas tu promote kat sosial media macam Facebook, IG, TikTok. Tak tanya IG, tak tanya TikTok pun. Dah ada ke semua? Belum. Ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti semua kena follow Alright. Kalau nak nanti korang kena follow. Lagi dah buat konten. Macam tu lah. Shift pagi pukul 9 sampai 5. Shift time start pukul 3 sampai 12. Shift time masuk ke closing lah. Dah closing nanti macam biasa cuci kedai, dah balik. Tu je. Biasanya supplier daripada mana? Supplier kita ambil pada sini je. Satu memang harga dia murah daripada supplier lain. Lepas tu dekat. Lepas tu MOQ dia tak ada MOQ. Ambil sikit pun boleh dapat harga borong lah. Lagi. Pekerja ni sekarang berapa kalau kat kedai, kat kafe ni? Kat Alpha Cafe. Alpha Cafe, kalau kafe ni kitchen lah. Kalau kafe kalian ni barista. Kalau kat kitchen ada 7 staff. Tapi seorang akan cuti sehari, seminggu sekali. So jadi kadang-kadang ada tinggal 6 orang lah sehari. Shift pagi ada 3, shift petang 4. Good shift lah, kecil. Sekejap ni dekat Alpha Cafe kitchen. Betul. Dekat Coffee Clan. Coffee Clan ada 3. Bingsu, barista dengan cashier. Saya punya ni semua kitchen dengan cleaner. Alright. Okay, saya tak ada lah soalan. Arif lah. Arif. Tak dengar. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Arif, aku panggil Arif. Saya akan sambung. Saya ada beberapa soalan juga. Sepanjang dalam bidang sawan ni, ada ke role model pun ataupun teladan yang menjadi inspirasi dalam hidup? Role model tak ingat.
Apa Ada. Tapi tak konsisten lah. Sebab kadang-kadang room model tu pun collapse juga, macam bungkus juga. Dia bertukar. Tengok kalau kita tak konsisten room model macam dalam bidang kita F&B ni. Apa tak ada kot. Kalau dalam bisnes Abdul Rahman Auf. Lepas tu tu je lah. Abdul Rahman Auf. Soalan seterusnya, sebelum dalam bidang ni, ada ke pernah buat usahawan kecil-kecilan? So kecil-kecilan maksudnya macam pasar ke event ke macam tu? Ada ke? Ada. Saya join saya. Dia join AGX kat IMK yang first AGX. Lepas tu dia join bukan dia tak join keusahawanan, dia join MasterChef masa tu. Lepas tu dapat nombor 1 je. Lepas tu macam jualan kecil-kecil ni ada gak masuk pasar malam dulu. Sebab nak introduce kita punya company untuk lokal. Lepas tu lokal dah kenal Alfat Cafe ni. So kita gerak ke Tanah Merah pula. Buka pasar malam kat Tanah Merah pula. Tu rasa macam jauh sangat. Kami pun dah tak buka pasar malam, fokus kat cafe je. Pasti. Mungkin soalan seterusnya, abang minat tak dalam perniagaan? Saya sendiri. Minat. Jadi minat dalam berniaga tu datang dari latar belakang ibu bapa ke ataupun daripada minat abang sendiri? Ibu bapa pun boleh jadi juga sebab parents saya dulu ada kedai juga, kedai hardware. Lepas tu saya pun tolong juga untuk urus kedai tu sampai dah umur saya SPM tu. Lepas SPM tu dah tak berniaga dah, sebab abang saya ambil alih. So ambil alih untuk jaga adik-adik lah, abang saya. So abang saya dah tak kerja, dah tak buat bisnes dah. Abang saya tu kontraktor. Dari situlah kot boleh jadi juga satu faktor saya minat dalam bisnes ni. Lepas tu satu lagi yang boleh buat kita minat dalam bisnes betul. Cabaran dalam bisnes ni lain macam. Kita kena fight dengan emosi kita, fight dengan kompetitor kita. So, bangun pagi-pagi kita kena brainwash, motivate diri. Itu lah. Apa yang menjadi dorongan untuk memulakan perniagaan ini? Dorongan sebab gaji buruh tu kecil sangat. Buruh kecil sangat, tak sepadan dengan saya, maintenance saya masa tu. So saya cuba buka. Saya dia buka mesti dia rasa tak padan dengan maintenance dia. Dia buka gerai. So dia rasa okey, dia teruskan sampai sekarang. Faham tak? Dapat tak poin yang saya nak sampaikan? Dapat. Mulakan perniagaan ni, ada ke menetapkan semacam matlamat itu matlamat sebelum buka perniagaan ni? Target ke? Oh, okey. Macam misi dengan visi lah.
Betul, visi dan misi. Misi dia nak bantu orang macam penduduk sekeliling. Secara nak bantu tu dia buka peluang perniagaan lah. So big why dia buka ni sebab nak tolong orang lah. Untuk tolong orang lah nombor satu tu. Betul. Okay. Bagus ni. Kalau sumber macam bantuan sebelum perniagaan ni, modal itu ke dengan keluarga? Line Arif putus-putus tapi saya faham kot. Arif tanya ada tak bantuan untuk melakukan perniagaan ni ataupun modal sendiri, betul? Betul. Dia cuba untuk dapatkan bantuan sebelum niaga tu, macam Kesda, Risda, Mara, daripada ahli parlimen, tapi semua tak dapat pun. Semua tak dapat. Lepas tu gunakan macam saya cakap kat Nurin tadi, gunakan modal hasil buruh kasar tu je 300. Lepas tu dah jadi semua, barulah agensi tu datang kepada kita nak bagi bantuan. Tapi maksud tu saya reject. Oh, okey. Kalau dari segi networking, perniagaan pernah ke ada yang tak faham ada ke kenalan ataupun rangkaian yang membantu semasa memulakan perniagaan ni? Ramai. Kenalan ramai. Anak-anak pun banyak bantu. Macam resipi semua daripada adik-beradik, daripada orang lama. Lepas tu daripada supplier, kadang-kadang kita pergi beli kat kedai ya, macam supplier bagi tahu buat benda ni sedap, buat macam ni tak jadi. Lepas tu ada kawan daripada poli dulu pun, dia dari kos kulinari. So dari situ lah banyak belajar dalam bidang F&B ni. Ada kenalan dengan keluarga. Oh, okey. Ramai juga yang membantu. Betul. Bantu daripada segi ilmu lah. Kita dah sampai ke soalan yang terakhir. Saya nak ada cakap ke tu? Tak dengar langsung lah. Tak lagi. Ya, memulakan perniagaan ni. Adakah kita rasa benar-benar bersedia semasa memulakan perniagaan ni? Ataupun cuba-cuba je? Saya jawab bagi pihak dia. Betul. Saya rasa dia bersedia kot. Sebab masa tu tak ada persaingan sangat. Persaingan daripada segi online tak banyak, tak ramai. Masa tu semua macam social media ni baru nak naik lah, awal-awal itu. So dia boleh gunakan sebaik mungkin sebab dia dari lepasan diploma hari tu, masa tu baru orang bergiat aktif dalam bidang online business ni. So dia manfaatkan benda tu lah. Saya rasa dia dah ready sebab memang dalam bidang yang dia belajar. Sebab memang itu pun kalau dia cuba nasib, rasanya dia tak berhenti lagi buruh. Tapi ni dia berhenti buruh, lepas tu terus meniaga. Jadi mana yang paling membantu? TikTok ke ataupun Instagram? Dari segi mempromosi lah perniagaan ni. Sekarang recent lah. Ke masa tu? Masa tu dan sekarang. Pada masa tu FB. Satu FB, kedua WeChat, ketiga WhatsApp.
Lepas tu IG last. Sekarang ni antara FB dengan TikTok ni dia tak lari jauh sangat sebab dia orang pun macam bersaing nak bagi engagement tinggi. So algoritma dekat TikTok dengan FB ni macam tak sendu lah, dua-dua okey aktif. Lepas tu WhatsApp, lepas tu IG. WeChat dah tak ada. Saya rasa saya rasa itu saja soalan dan jawapan. Terima kasih kepada Cik sudi sangat memberi masa kepada kita orang. Dan thank you. Oh, tak dengar ke? Terima kasih juga sudi cerita dan kongsi pandangan, bagi pendapat kepada kami lah. Baik. Assignment kan? Ni assignment. Kursus apa? Gelagat usahawan. Gelagat usahawan. Tu nama assignment. Kos kita orang. Apa ni, jaminan makanan. Okay. Bila boleh AJX? AJX bila pula? Tahun ni dah buat AJX ke? Apa tu? AJX, Carnival tu. Carnival AGX. Dah buat ke tahun ni? Carnival apa AGX? Belum. Okay. Ada lagi tak? Tak ada kot. Kalau macam masa tak pasti tu suruh Zikri WhatsApp kan? Okay. Terima kasih semua. Terima kasih. Good luck. Assalamualaikum. Assalamualaikum.